Berapa harga dia? RM 2. Hari ni rasa macam nak review helmet yang harga keras sikit lah guys. Aci lah. Kita ada satu helmet untuk geng-geng rider yang memang kaki speeding je lah, yang jenis nak masuk track ke kan, yang jenis selalu kira orang cakap naik motor je dia memang pulas. Ada satu helmet kita baru masuk daripada LS2 Thunder GP Aero guys. Saya boleh cakap spek-spek racing punya ringan dia memang gila-gila punya ringan. 1.3 je guys. Nah, untuk size M 1.3 je. Dia pakai material carbon fiber, sebab tu dia boleh dapat seringan macam ni. Features dia memang padu gila. First, standard lah, dia ada lock visor. Dia ada lock visor kat tengah ni. Orang speeding masuk track kan, tak mudah untuk visor tu dia nak tertanggalan. Kedua, dari segi design dia, kalau korang tengok, memang dia punya aerodynamic dia memang kau-kau lah aerodynamic dia. Secara fizikal macam ni pun korang dah nampak lah kan. Kalau kata ada aliran angin yang korang tengah speeding kan, korang tunduk tengok dia pergi dia macam mana. CE dia pakai latest lah 22.06. Kalau customer cari helmet, apa benda yang dia nak tengok dulu selain pada design? Keselesaan padding. Padding dia dah tak boleh nak diragukan lagi lah. Korang kena datang lah. Korang kena datang test, korang dapat rasa sendiri dia punya comfort padding ni macam mana. Geng-geng S1K ni ngam kat ni colour dia ni. Segi dia punya vision dia, kalau korang tengok vision dia besar rasa, sangat-sangat luas. Seberapa luas view korang tu korang boleh nampak. Sini dia punya nose guard lah, tapi nose guard dia ni cantik lah. Design nose guard dia selalu yang jenis biasa je, tapi di design dia lawa. Apa yang korang dapat kalau korang beli helmet LS2 Thunder GP Aero ni? Dah beli helmet mahal-mahal, takkan tak dapat smoke visor kan. So dia bagi sekali, takkan tak dapat pin lock. Confirm ada pin lock. Ketiga, kemudian dapat apa, bag jerut lah. Bag jerut dengan bag ni special bag macam backpack. Berapa harga dia? Korang teka berapa harga dia? RM 2650 guys. Untuk dapatkan guys helmet LS2 Thunder GP Aero untuk geng-geng rider yang selalu masuk track, kaki-kaki speeding, korang wajib dapatkan helmet ni. Pakai helmet original dan berkualiti